Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam forum ilmiah pada hari ini yang bertajuk Bedah Peribahasa dalam aspek semantik dan pragmatik. Forum ini akan membawa kita menyelami keindahan dan kehalusan makna peribahasa Melayu bukan sahaja dari sudut semantik iaitu kajian makna perkataan dan ayat tetapi juga dari sudut pragmatik iaitu bagaimana peribahasa itu digunakan dalam konteks komunikasi sebenar masyarakat. Saya, Muhammad Iqbal Dini bin Muhammad Khairuddin akan bertindak selaku moderator bagi forum pada hari ini. Bersama-sama saya ialah dua orang panel jemputan yang berkaliber. Di sebelah kanan saya, panel pertama, Puan Cik Nurul Syamimi Alia binti Cik Zahid, pensyarah bahasa Melayu yang berpengalaman luas dalam bidang semantik dan analisis makna bahasa. Bagaimana dengan dengan Puan Syamimi? Adakah Puan sihat? Alhamdulillah, saudara moderator, saya sihat sahaja. Baiklah. Dan di sebelah kiri saya, panel kedua, Cik Nur Ain binti Idris, seorang penyelidik muda dalam bidang pragmatik dan komunikasi budaya Melayu. Macam mana Cik Ain di sana? Adakah Cik Ain baik-baik sahaja? Alhamdulillah, terima kasih bertanya. Saya baik-baik saja. Sama-sama saya ucapkan. Hadirin sekalian, dalam masyarakat Melayu, peribahasa bukan sekadar hiasan bahasa, tetapi menjadi cerminan diri, nilai dan cara berfikir bangsa kita. Melalui peribahasa, tersirat pelbagai makna yang menggambarkan semangat, budi pekerti dan perpaduan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu peribahasa yang sering menjadi sebutan dan masih relevan hingga kini ialah berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Peribahasa ini menggambarkan nilai kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam menghadapi kesusahan maupun kesenangan bersama. Baiklah, soalan pertama saya tujukan kepada Puan Syamimi. Dari sudut bahasa, bagaimana sebenarnya kita ni nak mentafsir makna peribahasa berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing ni? Apakah makna literal dan makna tersirat yang terkandung di dalamnya? Dan bagaimana unsur makna ini menggambarkan nilai bahasa Melayu secara keseluruhan? Terima kasih saudara moderator kerana memberi saya peluang untuk membahas mengenai bidalan yang diberikan, iaitu yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Baiklah, bagi saya bidalan ini menggambarkan pentingnya sikap tanggungjawab dan kebersamaan dalam menjalankan tugasan. Seperti yang dilaksanakan oleh kita sekarang, forum ini tidak akan berjalan sekiranya tiada nilai kerjasama antara panel dengan moderator. Saya bagi contoh kehidupan kita sebagai siswa-siswi LPG. Kebanyakan pentadbiran berterusan lebih kepada ketua kumpulan kan. Jikalau hanya seorang sahaja yang melaksanakan tugasan, itu tidak adil bukan? Anda setuju tidak dengan pernyataan saya ini? Setuju ya? Baiklah, maka moderator, pendapat saya mengenai bidalan ini lebih kepada cara untuk menyampaikan mesej secara kiasan supaya kita akan sentiasa berkongsi tugas dengan rakan-rakan secara lebih ikhlas. Bidalan ini juga dapat memberi pelbagai maksud selari dengan situasi yang dialami, sama ada ia memberi maksud negatif atau positif, bergantung kepada konteks yang berlaku pada waktu itu. Baiklah, terima kasih atas kupasan yang amat menarik Puan Syamimi. Wah, baru mula sahaja dah menunjukkan taringnya. Seterusnya, bagaimana pula dengan pendapat daripada Cik Nur Ain berkaitan dengan pepatah ini? Terima kasih moderator. Bagi saya, bidalan ini amat dekat di hati. Ia menggambarkan nilai empati dan semangat kebersamaan yang semakin hilang dalam dunia yang serba pantas pada hari ini. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Mengajar kita untuk merasai beban orang lain. Bukan hanya memikirkan diri sendiri sahaja.
Dalam konteks pelajar, kadang-kadang kita terlalu fokus pada tugasan dan pencapaian peribadi sampai lupa bahawa rakan sepasukan juga sedang berjuang dengan beban mereka. Jadi, bidalan ini mengingatkan kita supaya peka, memahami dan saling menyokong kerana kejayaan sebenar bukan milik individu tetapi hasil kerja bersama. Selain itu, saya melihatnya juga dari sudut pragmatik bahasa. Menariknya, apabila seseorang menyebut bidalan ini, dia tidak perlu menegur secara keras atau marah, tapi cukup dengan ucapan lembut yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, sudah memberi isyarat halus bahawa kita perlu bekerja sama dan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Maknanya, bidalan ini bukan sekadar peribahasa tetapi juga alat komunikasi sosial yang menyampaikan mesej secara berhemah dan penuh hikmah. Itu saja. Terima kasih. Saya serah kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Ain atas pendapat yang sungguh bernas. Jelaslah bahawa peribahasa bukan sekadar kata-kata yang indah tetapi membawa makna mendalam dari segi semantik dan pragmatik yang menggambarkan jiwa masyarakat Melayu yang mementingkan perpaduan kerjasama dan kebersamaan. Sebagai sebahagian daripada perbincangan hari ini, kita akan memfokuskan tajuk forum kita iaitu bedah peribahasa dalam aspek semantik dan pragmatik dalam buku kumpulan cerpen sastrawan negara Keris Emas. Tajuk ini bermatlamat untuk menyelami bagaimana peribahasa Melayu tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan kebijaksanaan rakyat lama tetapi juga wujud dan berperanan dalam karya sastera, khususnya cerpen-cerpen Keris Emas sebagai cerminan masyarakat dan budaya Melayu yang dinamik. Sebelum kita menyelami karya dan pemikiran sastrawan agung ini, izinkan saya memperkenalkan secara ringkas siapakah tokoh yang kita fokuskan pada hari ini, iaitu Keris Emas. Keris Emas ialah nama pena kepada Kamaluddin Muhammad, seorang sastrawan negara pertama Malaysia yang dilahirkan pada 10 Jun 1922 di Kampung Ketari Bentong, Pahang dan meninggal dunia pada tahun 1992. Beliau merupakan antara pelopor awal dalam dunia kesusasteraan moden Melayu selepas kemerdekaan. Keris Emas terkenal dengan gaya penulisan yang menyelitkan unsur realisme sosial, iaitu menggambarkan kehidupan masyarakat dengan nilai moral dan kemanusiaan yang mendalam. Beliau juga aktif dalam perjuangan bahasa dan kebudayaan Melayu serta merupakan salah seorang pengasas penting kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya-karya beliau banyak menyentuh isu perjuangan bangsa, perubahan sosial, nilai kemanusiaan dan perpaduan masyarakat. Menjadikan sumbangannya amat besar kepada perkembangan sastera Melayu moden. Melalui kumpulan cerpennya seperti Pahlawan Rimba Malaya, dari Perbedahan Sastera dan kumpulan sastrawan negara, yang beliau telah menggunakan peribahasa, pepatah dan bidalan bukan sebagai hiasan bahasa tetapi sebagai alat pendidikan dan cerminan pemikiran bangsa Melayu. Menariknya, latar belakang buku kumpulan cerpen Keris Emas ini menunjukkan bahawa karya beliau yang dikumpulkan dalam buku kumpulan cerpen sastrawan negara Keris Emas diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka mengandungi 76 buah cerpen yang merentasi tempoh lebih 4 dekad iaitu 40 tahun. Dalam kajian yang meneliti cerpen beliau, sebanyak 22 peribahasa dikesan dan dianalisis termasuk pepatah, bidalan, perumpamaan dan simpulan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan nasihat, sindiran halus dan gambar budaya masyarakat Melayu. Keris Emas dengan kehalusan bahasanya menonjolkan peribahasa seperti berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing seperti yang telah dihuraikan tadi sebagai simbol kerjasama dan solidariti dalam konteks masyarakat Melayu. Justru melalui forum ini kita akan menggali bukan hanya sepantik ungkapan tersebut tetapi juga bagaimana penggunaan secara pragmatik dalam cerpen beliau dan dalam realiti masyarakat hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perbincangan hari ini, elok rasanya kita memahami terlebih dahulu dua bentuk peribahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu, iaitu pepatah dan bidalan. Secara umumnya, pepatah ialah ungkapan atau susunan kata yang ringkas dan indah bahasanya.
digunakan untuk memberi nasihat atau menggambarkan perlakuan serta keadaan masyarakat. Pepatah biasanya bersifat lembut dan berseni, digunakan untuk menasihati atau menegur seseorang tanpa menyinggung perasaan. Sebagai contoh, pepatah yang saya sebutkan tadi, berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, membawa maksud kita harus bekerjasama dan memikul tanggungjawab bersama-sama dalam menghadapi kesusahan maupun kesenangan. Pepatah seperti ini menggambarkan semangat tolong-menolong yang menjadi tunjang dalam kehidupan masyarakat. Manakala, bidanan pulau lebih bersifat tegas dan berterus terang dalam mencapaikan pengajaran. Ia sering mengandungi unsur perintah atau larangan yang disampaikan melalui kiasan. Contohnya, bidalan, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Memberi maksud seseorang tidak akan mencapai kejayaan tanpa usaha yang gigih. Bahasa dalam bidalan lazimnya lebih kuat dan terus menyampaikan mesej moral atau nilai perjuangan hidup. Justru, baik pepatah maupun bidalan, kedua-duanya memperlihatkan keindahan semantik bahasa Melayu dan nilai pragmatik yang tinggi dalam menyampaikan makna, bukan sekadar pada perkataan tetapi juga dalam tindakan dan nilai masyarakat. Hal inilah yang turut dapat kita lihat dalam karya Karis Mas apabila beliau menggunakan peribahasa untuk menggambarkan realiti sosial, semangat perjuangan dan kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Tanpa membuang masa dengan lebih panjang, saya ingin mengajukan soalan kepada panel pertama. Berdasarkan pembacaan Puan Syamimi dan kajian yang telah Puan jalankan sepanjang karya Puan, bolehkah Puan menerangkan sedikit kepada kami berkaitan pepatah dan bidalan yang terdapat dalam buku kumpulan cerpen oleh Karis Mas ini? Boleh? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Semestinya boleh moderator. Baiklah, cerpen yang akan dibahaskan oleh moderator sangat menarik. Dan saya telah pun mengkaji beberapa cerpen yang ada di dalamnya. Kebanyakan cerpen banyak menggunakan peribahasa seperti pepatah dan bidalan, perumpamaan serta simpulan bahasa. Akan tetapi pada forum kita berfokuskan kepada aspek pepatah dan bidalan. Maka di sini saya ada mengambil petikan daripada cerpen Normah yang Pemalu pada halaman 191. Petikan tersebut berbunyi, padan dengan rupamu, ungguk hendak menimbulkan bulan, kai sejengkal hendak menduga laut yang dalam. Katanya lalu meninggalkan kami. Dalam petikan ini terdapat dua bidalan, iaitu pungguk hendak merindukan bulan dan kail sejengkal hendak menduga laut yang dalam. Tetapi saya akan fokuskan kepada bidalan pungguk hendak merindukan bulan. Jika dikaitkan dengan situasi pelajar sekarang, kadang-kadang ada pelajar yang baru sahaja bermula dalam sesuatu bidang, tetapi sudah meletakkan harapan terlalu tinggi. Contohnya nak jadi influencer berjaya, mendapat anugerah dekan setiap semester, tetapi usahanya tidak sepadan untuk dapatkan perkara yang diharapkan itu. Kita juga ada letak harapan tersebut pada orang yang kita suka kan, tapi pada akhirnya orang yang kita suka itu pergi meninggalkan kita sebab usaha yang tidak setanding dengan apa yang dia nak. Saya gurau sahaja. Baiklah, berbalik pada petikan bidalan itu, dari aspek semantik, pungguk atau dikenali sebagai burung hantu ini menginginkan bulan, atau kebiasaannya kita dengar burung hantu akan muncul pada waktu malam. Bagi aspek semantik lain pula, makna tersiratnya ialah kita sebagai manusia perlu sedar dengan kemampuan diri sebelum bercita-cita tinggi. Bagaimana pula dari aspek pragmatik? Pada pendapat saudari panel 2, apa yang cuba untuk disampaikan oleh ungkapan petikan tersebut kepada pembaca? Baiklah, terima kasih saudari panel pertama atas huraian yang sangat bernas tadi. Okay, jadi pada pandangan saya, dari aspek pragmatik, bidalan pungguk hendak merindukan bulan membawa masuk angan-angan terhadap sesuatu yang mustahil atau terlalu tinggi untuk dicapai. Dalam konteks ini, pungguk diibaratkan sebagai manusia yang berkeinginan besar terhadap sesuatu yang berada di luar jangkauannya.
sama ada dari segi cinta, cita-cita maupun kejayaan. Jadi dari sudut penggunaan bahasa pula, bidalan ini berfungsi sebagai teguran halus dan sindiran berlapik kepada individu yang terlalu berangan tinggi tanpa menilai kemampuan diri masing-masing. Jadi penutur memilih untuk menggunakan kiasan ini bagi menyampaikan mesej dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaan pendengar. Hal ini selaras dengan prinsip kesopanan dalam budaya Melayu yang menekankan nilai budi bahasa dan kehalusan dalam berkomunikasi. Selain berperanan sebagai sindiran lembut, bidalan ini juga memberi pengajaran moral kepada pembaca supaya berpijak di bumi nyata dan berusaha seiring dengan impian yang ingin dicapai. Oleh itu, secara pragmatiknya, Pungguk hendak merindukan bulan bukan sahaja menzahirkan sindiran terhadap angan-angan yang mustahil, tetapi juga mencerminkan kesantunan dan kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam menyampaikan nasihat melalui bahasa yang indah dan berlapik. Itu saja. Wah, sangat menarik makna yang diberikan oleh panel 2. Untuk itu, saudari panel 2, ia memberi teguran kepada pembaca untuk sentiasa sedar diri dan berani untuk menyampaikan kebenaran walaupun ia pahit. Daripada ungkapan ini, kita dapat lihat bahawa ia disampaikan dengan nada yang tegas dan sedikit sinis. Penutur tidak menutupi maksudnya. Ia terus menegur secara langsung bahawa orang yang ditujunya tidak berpijak pada realiti. Perkara ini sesuai dikaitkan dengan strategi rakaman langsung seperti yang dijelaskan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1978, iaitu penutur menyampaikan mesej secara terus tanpa pelunakan atau penapisan bahasa. Walaupun bahasa yang digunakan ialah bidalan, namun cara penyampaiannya tetap bersifat langsung. Teguran seperti padan dengan rupamu jelas memperlihatkan penutur tidak berusaha untuk menjaga perasaan pendengar. Perkara ini sesuai dengan strategi rakaman langsung yang tidak mengurangkan ancaman terhadap muka pendengar. Namun, kalau kita lihat dari sudut akal budi Melayu, walaupun nadanya tegas, penggunaan bidalan ini masih menunjukkan nilai kesantunan. Masyarakat Melayu tidak menggunakan kata-kata kasar untuk menegur, tapi memilih bahasa kiasan yang indah untuk menyampaikan mesej yang sama. Jadi, bidalan ini sebenarnya menjadi alat komunikasi yang tegas tetapi masih beradab. Baiklah, setakat ini saya bahaskan perkara ini sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada saudara moderator untuk teruskan wadah forum kita pada hari ini. Wah, penjelasan yang sungguh menarik daripada Puan Syamimi. Kita sudah mendengar buah idea dan bicara daripada orang veteran iaitu Puan Syamimi. Apa kata kita tanya pula kepada wanita cilik muda lagi menawan, panel kedua kita, saudari Cik Ain. Bolehkah Cik Ain huraikan berkaitan pepatah dan juga bidalan lain yang terdapat dalam buku kumpulan cerpen ini daripada sudut semantik dan juga pragmatik? Boleh, moderator. Sudah tentu. Terima kasih moderator atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mencurahkan pandangan terhadap tajuk forum kita ini, iaitu bedah peribahasa dalam aspek semantik dan pragmatik. Melihat kepada cerpen yang telah dikupas oleh moderator sebentar tadi, saya telah tertarik dengan satu cerpen bertajuk Mangsa Masyarakat dalam halaman 466, di mana petikan tersebut berbunyi, kata orang sesal kemudian tak berguna. Memang tak berguna lagi dia menyesal atas perbuatannya yang sudah. Saya akan menguraikan maksud bidalan yang terdapat dalam petikan ini, iaitu sesal kemudian tak berguna. Dari segi semantik, kita melihat makna secara literal atau sebenar bagi perkataan yang digunakan ini, iaitu perkataan sesal membawa maksud perasaan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian, perkataan kemudian pula bermaksud selepas sesuatu perkara berlaku. Dan perkataan tidak berguna bermaksud tiada manfaat atau sudah terlambat untuk diperbaiki.
Manakala dari segi pragmatik pula, petikan ini membawa makna tersirat iaitu nasihat atau peringatan halus kepada pembaca supaya berfikir dahulu sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Dalam konteks cerpen ini, pengarang ingin menunjukkan bahawa manusia harus berhati-hati dalam tindakan agar tidak menjadi mangsa kepada kesilapan sendiri. Sebagai contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan seharian pelajar, ramai pelajar menyesal selepas gagal memperoleh keputusan peperiksaan yang cemerlang kerana tidak belajar dengan tekun sejak awal lagi. Ada juga yang berasa kesal setelah melanggar peraturan sekolah atau terpengaruh dengan rakan sebaya mereka sehingga menjejaskan prestasi akademik dan disiplin diri mereka. Dalam situasi sebegini, barulah timbul perasaan sesal dan insaf. Namun pada ketika itu, penyesalan tersebut tidak lagi membawa sebarang makna kerana peluang untuk memperbaiki kesilapan telah pun terlepas. Selain itu, terdapat juga pelajar yang menyesal selepas mengabaikan tanggungjawab sebagai anak apabila menyenari pengorbanan ibu bapa selama ini. Mereka hanya sedar akan kesilapan setelah kehilangan peluang untuk membalas jasa orang tua. Hal ini menunjukkan penyesalan selepas sesuatu perkara berlaku tidak memberi manfaat, malah hanya menimbulkan rasa kecewa terhadap diri sendiri. Justru dengan mengaitkan dengan strategi tidak langsung, teguran yang disampaikan ini secara tidak terus kepada individu tetapi melalui penyataan umum yang membawa kepada makna tersirat. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam menjaga adab ketika menegur seseorang. Tujuan strategi ini adalah untuk menyampaikan nasihat atau peringatan dengan cara yang sopan agar pendengar tidak terasa hati atau berasa dipersalahkan secara langsung. Dengan cara ini, hubungan sosial dapat dikekalkan dan mesej yang ingin disampaikan tetap difahami oleh pihak yang ditegur. Jadi, kesimpulannya, peribahasa sesal kemudian tidak berguna mengingatkan kita agar tidak lalai, sentiasa berwaspada dan menghargai setiap peluang yang ada supaya tidak menyesal apabila segalanya sudah terlambat. Jadi sekian, terima kasih. Bagi melanjutkan lagi Wardah Pora ini, saya persilakan pula saudari panel 1 untuk membahas mengenai cerpen seterusnya. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih saudari panel 2. Baiklah, cerpen yang diambil oleh saya pada kali ini adalah cerpen Bukan Kerana Dia pada halaman 313. Petikan itu berbunyi, memang enggang sama enggang, pipit sama pipit juga jodohnya. Kata Mak Aminah menutup perundingan kami yang sunyi itu. Dan aku masih teringat bagaimana Aminah mengalirkan air matanya kerana syukur dan sedih yang bercampur aduk. Dalam ungkapan petikan ini, bidalan yang diketengahkan adalah memang enggang sama enggang, pipit sama pipit. Sebelum saya pergi kepada analisis, izinkan saya bawa satu senario yang sangat dekat dengan kehidupan pelajar. Kadang-kadang kita lihat dalam kumpulan belajar atau persahabatan, ada pelajar yang suka berkawan dengan kawan yang minat sama, cara belajar yang sama atau latar belakang yang sama. Seperti kita juga ingin cari pasangan hidup yang setara dengan kita. Kalau tak sehaluan, kita akan mula rasa janggal atau timbul konflik dalam komunikasi atau keluarga. Betul tak saudari panel 2? Saudari pernah tu mengalami situasi ini? Tidak kira dalam persahabatan atau hubungan. Boleh ke saudari ceritakan sedikit sebagai selingan Wardah Forum kita ini? Terima kasih saudari panel 1. Soalan itu memang menarik dan sangat dekat dengan kehidupan seharian saya. Ya, saya akui, saya sendiri pernah melalui situasi yang menggambarkan maksud bidalan memang enggang sama enggang, pipit sama pipit. Dalam konteks pengalaman saya, semasa zaman persekolahan dahulu, saya pernah berkawan dengan seseorang yang cara berfikirnya sangat berbeza dengan saya. Pada awalnya kami rapat kerana ingin saling mengenali, tetapi lama-kelamaan kami mula sedar bahawa minat, pandangan dan cara belajar kami tidak sehaluan. Saya suka berbincang secara serius tentang pelajaran, tetapi dia lebih gemar, berseronok dan mengambil mudah tentang tugasannya.
Akhirnya hubungan persahabatan itu menjadi renggang. Namun saya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya saya belajar bahawa dalam persahabatan atau hubungan sekalipun, keserasian sangat penting. Apabila kita berada dalam kelompok yang mempunyai matlamat, nilai dan pemikiran yang sama, komunikasi kita akan menjadi lebih mudah dan kita lebih saling memahami antara satu sama lain. Dari situ juga saya sedar bahawa bidalat ini bukan bermaksud kita tidak boleh berkawan dengan orang yang berbeza, tapi ia menekankan bahawa keserasian dan keseimbangan dalam hubungan adalah asas keharmonian. Okay, terima kasih. Terusnya, opinion kedua. Wah, sangat tragis saya mendengarnya. Maaf saudari kalau saya ada menimbulkan perasaan sedih dalam diri saudari pada waktu ini. Saya turut berduka dengan cerita saudari mengenai jalan cerita saudari. Baiklah, berbalik kita pada bidalan enggang sama enggang, pipit sama pipit. Secara semantik, bidalan ini membawa maksud bahawa manusia cenderung untuk bergaul atau bergaul dengan orang yang setaraf, sehaluan atau sefahaman. Untuk pengetahuan saudara dan saudari, enggang dan pipit merupakan dua jenis burung yang berbeza. Seekor terbangnya tinggi, manakala satu lagi rendah hinggapnya. Jadi secara kiasan, masyarakat Melayu menggambarkan bahawa persamaan status, minat dan nilai mempengaruhi hubungan sosial. Manakala kalau kita lihat daripada sudut pragmatik, penggunaan bidalan ini berfungsi untuk menyampaikan mesej sosial dengan sopan tanpa perlu menegur secara terus. Namun, apabila kita kaitkan dengan strategi kesopanan negatif dalam teori Brown dan Lewison pada tahun 1978, bidalan ini berperanan untuk menyampaikan teguran atau penolakan secara tidak langsung sambil tetap menjaga air muka pendengar. Contohnya dalam petikan yang saya petik daripada cerpen Bukan Kerana Dia pada halaman 313. Di sini, Emak Aminah menggunakan bidalan ini bukan untuk menghina tetapi untuk menolak dengan sopan perbuatan pihak lelaki tersebut. Dari aspek pragmatik, Emak Aminah mengatakan bahawa anaknya sudah berjumpa suami yang sepadan dengan taraf hidupnya jika nak dibandingkan dengan orang yang lama. Walaupun maksudnya agak pahit, tetapi cara penyampaiannya lembut dan berlapik. Itu menunjukkan strategi kesopanan negatif di mana penutur menyampaikan penolakan tanpa menyinggung perasaan pihak lain. Maka bidalan ini bukan sekadar pepatah lama tetapi bentuk strategi linguistik yang sangat bernilai dalam menjaga hubungan sosial. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya lihat saudari panel 2 masih ingin membahas lagi tentang cerpen lain kan? Baiklah, mari kita dengarkan perbahasan yang ingin dibahaskan oleh saudari panel 2 ini. Terima kasih saudari panel 1 kerana memahami fikiran saya. Baiklah, pada kali ini saya akan membahaskan bidalan yang ada dalam cerpen yang lain. Iaitu cerpen yang dipilih adalah daripada cerpen Detektif Mata Keranjang Tertawan pada halaman 360. Petikan itu berbunyi seperti, kalau kita tanya dengan betul terang, namanya dia dah marah dan katanya saya kurang hidung tak masuk pipi tersorong-sorong. Kata Karim membetulkan kesilapannya. Dari sudut semantik, bidalan ini membawa maksud tentang gambaran fizikal seseorang yang tidak menarik tetapi berusaha mendekatkan diri secara berlebihan kepada orang lain. Ia menggambarkan situasi di mana seseorang cuba mencari perhatian tanpa menyedari batas kesopanan diri. Manakala dari segi pragmatik pula, peribahasa ini menyampaikan mesej sindiran yang lembut dan halus. Ia bukan bertujuan untuk memalukan seseorang tetapi lebih kepada teguran berlapik supaya individu tersebut sedar diri dan mengubah tingkah lakunya. Dari segi kaitan dengan strategi kesopanan positif, penggunaan bidalan ini membantu mengekalkan hubungan baik dan keharmonian sosial. Ia menunjukkan cara orang Melayu menegur tanpa menyinggung perasaan pihak lain. Strategi ini juga mencerminkan kehalusan budi dan budaya berbahasa Melayu yang menekankan adab dan sopan santun dalam komunikasi harian.
Oleh itu, penggunaan bidalan dalam cerpen ini bukan sahaja memperindahkan bahasa, tetapi juga berfungsi sebagai medium pendidikan moral dan sosial untuk mengingatkan pembaca tentang pentingnya menjaga tutur kata dan tingkah laku. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas analisis dan huraian yang sungguh mendalam daripada kedua-dua panel kita. Sebenarnya saya pun ada juga membaca cerpen Aku Karam Sendiri karya Christmas ini sendiri. Terdapat sebuah pepatah yang menarik perhatian pada muka surat 354. Jika kita menelaah pepatah kilat cermin ke muka, sekilas ikan dalam telaga sudah tentu jantan betinanya. Apa yang engkau hendak sembunyikan yang digunakan oleh Christmas dalam cerpen Aku Karam Sendiri, kita dapat melihat keindahan bahasa yang kaya dengan makna tersirat. Dari sudut semantik, pepatah ini membawa maksud bahawa sesuatu kebenaran tidak mungkin akan dapat disembunyikan. Frasa kilat cermin ke muka dan sekilas ikan dalam telaga menggambarkan sesuatu yang terang dan jelas kelihatan. Ia melambangkan bahawa sifat sebenar seseorang akan tetap terselah walau dia cuba menutupinya. Masyarakat Melayu menggunakan perbandingan alam seperti pantulan cermin dan gerak ikan untuk menggambarkan perhatian yang tajam dan kebijaksanaan dalam memahami perilaku manusia. Manakala dari sudut pragmatik, pepatah ini berfungsi sebagai teguran halus kepada individu yang berpura-pura atau menyembunyikan niat. Dalam konteks cerpen, ia digunakan oleh watak untuk menyindir sikap manusia yang cuba menutup rahsia, sedangkan orang lain sudah mengetahui kebenarannya. Ia mencerminkan nilai kesantunan masyarakat Melayu yang menegur dengan bahasa yang lembut tetapi penuh makna. Menurut strategi rakaman langsung yang dikemukakan oleh Asmah Haji Omar, peribahasa seperti ini lahir daripada pemerhatian langsung terhadap alam dan pengalaman hidup masyarakat. Alam dijadikan cerminan kepada realiti manusia. Dalam hal ini, pantulan cermin dan pergerakan ikan menjadi lambang kepada ketulusan dan kejujuran, nilai yang amat ditekankan dalam budaya Melayu. Jadi, melalui penggunaan pepatah ini, Christmas bukan sekadar berbahasa indah, tetapi menyampaikan teguran moral dan sindiran sosial dengan cara yang beradab. Inilah keunikan karya beliau, bahasa menjadi alat untuk menyampaikan makna yang dalam dan menyedarkan pembaca tentang kejujuran diri dalam kehidupan bermasyarakat. Saya lihat masa pun sudah mencemburui perbincangan kita ini. 30 minit terasa sungguh singkat apabila diluangkan bersama wanita-wanita hebat di sebelah saya ini. Sebelum kita menutup perbincangan forum ini, boleh saya minta pandangan refleksi daripada kedua-dua ahli panel kita berkaitan perbincangan kita pada hari ini? Baiklah, saya mulakan dahulu saudara moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Sebelum tamatnya wadah forum kita pada kali ini, izinkan saya memberi refleksi mengenai peribahasa. Seiring modennya zaman, saya dapati terdapat perubahan dari aspek perkataan peribahasa seperti yang saya ceritakan, iaitu pungguk hendak merindukan bulan. Bagi masyarakat kini, mereka lebih suka memendekkan kepada pungguk rindukan bulan. Walaupun dipendekkan, maksudnya masih tetap sama. Berdasarkan kajian Salinah Jaafar pada tahun 2018 dalam kajian Nur Amimah Muhammad Ibrahim pada tahun 2019 mengatakan terdapat perubahan fungsi dan makna peribahasa yang lama diperbaharui oleh pengguna media sosial dan memberi kesan kepada masyarakat kini. Begitu juga dengan beberapa peribahasa yang lain. Setakat ini, itu adalah refleksi saya mengenai peribahasa ini. Secara keseluruhannya, peribahasa ini memberi aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat Melayu kerana ia dapat menjaga hati pendengar dan sesuai dengan strategi yang ditekan oleh Brown dan Lewison pada tahun 1978. Baiklah, saya serahkan pula kepada saudari panel 2 untuk memberi refleksi. Terima kasih saudari panel 1. Izinkan saya pula berkongsi refleksi berkenaan forum kita pada hari ini.
Jadi peribahasa Melayu dahulu digunakan sebagai nasihat, teguran dan panduan hidup dalam masyarakat tradisional. Pada masa kini penggunaannya semakin berkurang, namun nilai dan maknanya masih relevan digunakan. Jadi generasi muda lebih cenderung menyampaikan maksud peribahasa melalui media sosial atau karya moden. Jadi melihat pada kajian oleh Zaitul Azma Zainul Hamzah pada tahun 2017 mendapati pelajar memahami makna literal peribahasa itu tersendiri tetapi kurang menguasai konteks penggunaannya. Oleh itu, peribahasa perlu terus dipelajari dan diamalkan sebagai cerminan diri dan kebijaksanaan bangsa Melayu. Ini saya serah kepada moderator. Terima kasih atas pendapat oleh kedua-dua panel kita yang sungguh bijaksana. Hadirin yang saya hormati sekalian, tuntasnya perbincangan kita pada hari ini telah membuka mata dan minda kita bahawa peribahasa bukan sekadar warisan bahasa, tetapi cerminan pemikiran, nilai dan jati diri bangsa Melayu. Melalui kacamata semantik dan pragmatik, kita dapat lihat bagaimana sesuatu ungkapan seperti berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing atau kilat cermin ke muka sekilas ikan dalam telaga sudah tentu jantan betinanya. Bukan sahaja membawa makna yang tersurat, malah menyampaikan teguran dan falsafah hidup yang sangat mendalam. Kita juga belajar daripada karya agung sastrawan negara Christmas bahawa bahasa mampu menjadi alat perjuangan bukan dengan kekerasan tetapi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan sindiran yang beradab. Peribahasa dalam cerpen-cerpen beliau menggambarkan masyarakat Melayu yang halus budinya, tajam pemikiran dan tinggi nilai moralnya. Akhir kata, semoga forum ini dapat menyalakan semula semangat kita untuk menghayati, memelihara dan menghidupkan keindahan bahasa serta kebijaksanaan yang tersirat dalam peribahasa Melayu agar ia terus segar dalam minda generasi masa kini dan akan datang. Sekian, terima kasih kepada panel-panel jemputan dan para hadirin yang sudi bersama menjayakan forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.